kepada peminat-peminat kacang. Ni ada mix nut daripada Brempo tu. 500 gram je. Apa yang ada dalam ni? Ada kacang walnut. Ni walnut. Walnut ada, almond ada, cranberries ada, kismis pun ada, pumpkin seed pun ada. Hijau ni kan, boleh makan lah pumpkin seed ni. Dengan kuaci bunga gajui. Okey kan, semua benda tu. Anak manis makan kismis dengan cranberries. Anak tawak-tawak ni makan almond. Harga bawah RM16 kan. Dapat macam ni 500 gram. Banyak Nampak boleh habis. Kalau aku ni seminggu habis kot. Tak dan seminggu aku rasa. Mari mau beli, aku isi 2 kali dah. Ni yang kedua dalam ni. Tengah-tengah tengok movie ke, tengok TV kan. Ni rancak lah. Daripada kita makan ni benda jajanan, ambil makanan ni, kita jadikan benda ni sebagai jajahan. Mungkin dia taklah pure real food, tapi kurang-kurang dia taklah high apa orang panggil, high sugar punya barang kan. Okey ni kan, kacang-kacang ni kan banyak dia punya khasiat dia. Walnut untuk kepala otak kita lagi function. Badam untuk apa dah, antioksida apa aku baca tadi. Ya kot, no? Kalau salah betulkan lah. Tengok kat beg kuning ni. Mur-mur saja.